ada cadangan kata ada umur warga emas 70 tahun, 80 tahun ke atas tak boleh bawa kereta. Kalau kita bawa cadangan itu, memang juga ada orang akan kecam. Ya. Dia kata nanti saya punya ayah macam mana? Dia nak pergi warung, nak pergi masjid, nak pergi surau, siapa bawa? Ya, ayah saya apa? You tanya Tun Mahathir, dia 100 tahun dia bawa kereta lagi, bawa laju lagi. Jadi kita tak boleh katakan orang tua ni generalize, orang tua ni tak boleh bawa kereta. Sebab dalam kes UPSI tu, bas itu dianggarkan menurun bukit dengan kadar laju 117 km sejam. Dia jauh lebih daripada 90 km yang sepatutnya dibawa. Eksklusif dalam Jangan Kecam malam ini bersama Menteri Pengangkutan Malaysia YB Anthony Loke, dibawakan khas untuk anda oleh GAC Motor. Okey, selamat kembali ke podcast Jangan Kecam. So bersama saya dekat studio hari ni kita ada seorang tetamu yang korang kalau yang baru tengok episod yang sebelum ni, kita cerita macam-macam perkara yang best, menarik, episod yang agak panjang tapi seriously tak bosan. So kalau korang belum tengok yang episod pertama, tengok dulu episod pertama. Dan sementara tu saya nak menjemput sekali lagi again tetamu kita yang hari ni iaitu YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan Malaysia. Selamat datang sekali lagi. Terima kasih. Dalam episod kali ni kita nak cerita benda yang lebih hangat lagi, iaitu tentang lesen penguatkuasaan keselamatan jalan raya. Kita terus kepada soalan lah YB. Semenjak tahun 2022 bila YB menjadi Menteri Pengangkutan sekali lagi, YB ada buat ataupun perubahan yang dilakukan adalah menjadikan lesen fizikal menjadi lesen digital, iaitu ELMM. Benda ni dia jadi macam satu kekeliruan kepada netizen bila ada satu part tahun lepas tak silap saya, waktu awal-awal tu lesen fizikal tidak boleh, lesen memandu lesen fizikal tak ada, tak available. So macam saya tahun lepas saya pergi ke UK, dekat UK ni kita nak sewa kereta, diorang minta lesen fizikal untuk sewa kereta. Saya ada international driving permit dan saya ada lesen dekat MyJPJ, tapi dia tak boleh, saya tak boleh sewa kereta, tak boleh memandu sebab tak ada lesen fizikal. So benda ni macam biskut, kejap ada, kejap tak ada. Boleh explain? Kalau begitu, yang pertamanya kita kena bangga sebab kita ni lebih maju daripada Eropah. Kita dah buat digital license dah. Eropah ni masih belum ada digital license. Kat UK belum ada, kat France pun belum ada. Apabila saya pergi ke sana, saya berkongsi dengan mereka bahawa kita ni dah digitalize. Sebenarnya mereka terkejut bahawa negara membangun macam Malaysia dari segi pendigitalan tu lebih cepat, lebih maju daripada negara-negara Eropah. Ya, saya faham bahawa ada mungkin pihak yang merasakan bahawa apabila kita melakukan pendigitalan ini, ada juga sedikit kesukaran kepada mereka. Terutamanya seperti kes yang anda sebut tadi, pergi luar negara dia tak recognize. Jadi sekarang ini kita tahu bahawa ya betul, kita recognize ada permintaan seperti itu. Ada juga mungkin ada orang yang masih rasa dia dah pegang kad fizikal tu. Tetapi kita tidak boleh berhenti dari segi pendigitalan kita. Pendigitalan MyJPJ ni telah berlaku dan dia memang agak berjaya kerana penggunaan MyJPJ ini sekarang ini adalah antara apps yang paling tinggi, yang paling banyak diguna oleh rakyat Malaysia. 13.5 juta orang telah download MyJPJ ini. Jadi semua orang ada dia punya digital license dan digital LKM. Tetapi dalam kes-kes yang disebut tadi, sebelum ini pun kita benarkan untuk mereka pohon, tapi dia kena tunjuk bukti, dia kena keluar negara dan sebagainya. Tapi saya dah bincang dengan JPJ, apa yang kita akan laksanakan ialah untuk mereka yang nak kad fizikal, dia tetap boleh tapi kena bayar. Jadi kalau you tak perlu kad fizikal tu, tak perlu bayar untuk kad fizikal tu lah, hanya cuma bayar lesen. Lesen ialah RM30 setahun. Kalau you bayar 10 tahun, kita bagi diskaun 10%. Hanya bayar RM270. Ini pun masa saya jadi balik menteri, saya buat perubahan. Dulu hanya boleh bayar maksimum 5 tahun. 5 tahun. Sekarang boleh bayar sampai 10 tahun dan kalau bayar sekaligus 10 tahun, hanya bayar RM270. Tetapi untuk mereka yang perlukan kad fizikal, kita akan kenakan satu bayaran untuk kad tersebut. Kalau you nak keluar negara ataupun you nak pakai kad tu untuk apa-apa tujuan, boleh, you boleh ambil. Tetapi kena bayarlah untuk kos pencetakan kad tersebut. Baik, jadi YB dah jawab. Selepas ni boleh dapat
kad fizikal sebenarnya kat Malaysia korang tak perlu ada kad fizikal. Tetapi kes-kes kalau korang nak ke luar negara macam pergi ke UK nak sewa kereta, negara-negara ni dia tak ada lagi sistem pendigitalan So kalau korang pergi sana pun korang cerita pasal macam mana kita tak pegang cash sekarang, pak semua QR code, diorang pun akan terkejut. Tapi YB dah cerita tadi, dah sebut soalan kedua kita adalah tentang bayar lesen. Boleh bayar sampai 10 tahun, memang related jawapan beliau dengan soalan seterusnya, iaitu YB, kita renew lesen ni tiap tahun. Tapi dia hanyalah bayar, tetapi dia tak ada latihan semula ataupun kaji semula. Dia macam tak ada pun. Lesen ni nak bayar sebenarnya untuk apa? Kita kan nak memandu, melibatkan nyawa. Perlu tak kerajaan kaji semula kelayakan warga emas untuk memandu yang waktu dia muda dia dah ada lesen, bila dia sampai dia renew tanpa latihan tertentu, mata dah kabur, waktu muda okey, dan dia bila mata dah kabur dia akan melibatkan pengguna jalan raya lain, melibatkan nyawa kan. Mungkin ramai akan kecam tapi hakikatnya ini melibatkan keselamatan orang lain. Betul, memang satu kebimbangan yang agak relevant. Cuma sekarang ini memang dasar sedia ada had minima umur untuk mengambil lesen, iaitu 16 tahun untuk motosikal, 17 tahun untuk motorkar, kereta. Tetapi dia tak ada had maksima untuk lesen. Dan apabila dia dah dapat lesen itu, selagi dia bayar lesen itu, dia memang sah lah lesen dia. Tetapi apabila kata ada cadangan, kata ada umur warga emas 70 tahun, 80 tahun ke atas tak boleh bawa kereta. Kalau kita bawa cadangan itu, memang juga ada orang akan kecam. Dia kata nanti saya punya ayah macam mana, dia nak pergi warung, nak pergi masjid, nak pergi surau, siapa bawa? Ayah saya apa? You tanya Tun Mahathir, dia 100 tahun dia bawa kereta lagi, bawa laju lagi. Okay? So Tun Mahathir ini satu perkara yang memang dia hebat lah. 100 tahun dia bawa laju, boleh bawa kenderaan steady lagi. Betul. Jadi kita tak boleh ada satu katakan orang tua ni generalize, orang tua ni tak boleh bawa kereta. Tapi memang betul, saya rasa ada juga negara-negara yang kenakan syarat selepas 1 tahun, katakan lepas 80 tahun dia kena mungkin buat pemeriksaan kesihatan ataupun nak buat ujian semula dan sebagainya. Itu mungkin boleh dipertimbangkan cadangan-cadangan seperti itu. Tetapi apapun, dia mesti ada satu kajian yang lebih menyeluruh untuk mengatakan bahawa inilah cara yang paling baik. Sebab apa pun cadangan kita, kadang-kadang dia akan ada pros and cons dia lah. Pendek cerita, memang untuk sekarang ini kita belum ada had lagi. Memang ada banyak juga permintaan dan juga tekanan untuk kita review perkara ini. Tiap kali apabila ada berlaku kemalangan yang melibatkan warga emas, maka akan adalah suara-suara untuk minta kita menghadkan, mengkaji balik. Jadi jangan marah semua sebab saya menyuarakan isu tentang lesen warga emas ni. Adakah warga emas patut selama-lamanya layak untuk memandu atas jalan raya? Saya pun ada ayah, saya pun ada orang tua saya, tetapi when it come to nyawa, keselamatan pengguna jalan raya lain, korang kena ingat juga korang ada anak kecil. Kita tak salahkan warga emas, tapi dia kalau dia tak layak pasal soal nyawa, keselamatan, no kompromi lah bagi saya kan. Minta maaf. Soalan yang seterusnya pun dia berkaitan dengan keselamatan juga, iaitu lesen motor. Siapa-siapa yang ada lesen B2 yang boleh bawa motor kecil selama 10 tahun, betulkah saya kalau saya salah YB selama 10 tahun, kalau korang tak ada melakukan kesalahan jalan raya ataupun saman ke apa kan, ataupun rekod bersih selama 10 tahun, korang dah ada lesen B2, lesen motor kecil, korang akan dapat automatic upgrade. Dia cuma ada dia punya syarat, dia kena ambil ujian sikit ataupun bayar. Tetapi soalannya, tak ke ni risiko YB? Kalau dia contohnya dia tak buat ujian bawa motor besar ni lain tau, dia punya berat, dia punya feel kan. Dan bayangkan kalau dia biasa bawa motor kecil, tiba-tiba tak ada ujian yang betul-betul bersepadu untuk bawa motor besar, ini sebenarnya lagi bahaya. Betul, saya setuju. Itu sebabnya ada ujian. Tapi macam mana boleh timbulnya dia sebenarnya ada ujian. Dia bukannya automatik. Sebab memang ada banyak permintaan daripada penunggang-penunggang motosikal ini. Saya terima banyaklah memorandum dan sebagainya, minta kita bagi terus B2 ini jadi B. Tapi saya kata tak boleh. Kita bincang dengan JPJ dan juga pakar-pakar keselamatan jalan raya. Memang B2 dengan B ni berlainan. Motosikal 500cc ke atas ini beza dengan kapcai, cara pengendalian dia. Jadi apabila kita laksanakan dasar ini, kita telah fikir banyak. Itu sebabnya kita letak beberapa syarat. Yang pertamanya, syarat 10 tahun dah bawa motor. Maksudnya dia lebih berumur sedikit. Maksudnya umur yang paling minimal untuk dapat B full ni, daripada B2 nak jadi B full ni, dia paling kurang pun umur 26 tahun. 26. Okay? Dan dia mesti ada rekod bersih. Dan dia kena pergi ke institut memandu, dia ada buat latihan. Lepas itu ada satu ujian yang basic lah. Jangan ingat semua lulus. Ada ramai yang juga yang gagal.
Oh. Jadi yang lulus tu dia boleh sekali saja buat latihan, sekali saja buat ujian, dapat B2 daripada B2. Jadi apa perbezaan dia dengan yang sebelum ni daripada B2 nak jadi B full? Adakah ujian yang sebelum ni lebih banyak? Tak, kalau katakan you ada ambil ujian B2, yang pertamanya bayaran di IM tu lebih tinggi. Dia melibatkan banyak latihan dan juga kena dapatkan ujian khusus lah. Dan sudah tentu dia punya kos itu lebih tinggi daripada apa yang kita laksanakan sekarang. Okey, baik. Kita beralih pula ke satu, sebelum ni kita ada jemput CEO Puspakom, YB kenal beliau, Encik Mahmud Razak. Saya ada tanya dia soalan tentang bagaimana kerajaan menghentikan monopoli Puspakom setelah hampir 30 tahun tak silap dalam menjadi satu-satunya badan memeriksa kenderaan. Jadi sekarang boleh YB terangkan sikit kenapa kerajaan pecahkan monopoli, apa sebab dan apa badan-badan yang dah diberi tugas untuk periksa kenderaan? Pemeriksaan kenderaan ini dulu dilaksanakan oleh JPJ dan diswastakan oleh kerajaan pada tahun 1994 kalau tak silap saya. Jadi ketika itu kerajaan telah memberikan konsesi kepada syarikat Puspakom selama 15 tahun. Dan selepas konsesi pertama tamat pada tahun 2009, maka disambung lagi 15 tahun. Sampailah tahun 2024, tahun lepas. Jadi apabila saya balik ke Kementerian Pengangkutan, konsesi itu hampir tamat. Dan saya memang daripada dulu lagi, saya cuba memperjuangkan supaya pasaran ini dibuka kepada pemain lain. Bukannya dimonopoli oleh satu-satu syarikat. Sebab kita tahulah monopoli ini dia macam-macam masalah ada. Ada yang juga mengatakan bahawa servis tak baik, ada masalah dia punya integriti dan sebagainya. Betul tak betul itu lain cerita, tapi persepsi orang lain bahawa saya tak ada pilihan. Suka tak suka saya mesti kena sana sebab ini wajib. Untuk kenderaan perdagangan mesti wajib dibuat pemeriksaan setiap 6 bulan. Dan saya tak ada pilihan. Saya mesti pergi sana saja. Jadi banyak rungkutan. Servis level tak baik dan sebagainya. Jadi apabila saya balik jadi menteri, kebetulan konsesi itu hampir tamat, saya bawa ke kabinet satu kertas cadangan supaya kita menamatkan monopoli dan kita membuka pasaran itu. Bukan bermaksud nak menutup Puspakom. Puspakom masih boleh berjalan dan beroperasi seperti biasa. Tapi kita guna bukannya konsesi tetapi guna pelesenan. Kita bagi lesen kepada Puspakom. Tetapi pada masa yang sama kita membuka peluang ini kepada syarikat-syarikat lain. Kalau mereka memenuhi syarat, dia juga boleh pohon lesen untuk buka cawangan-cawangan pemeriksaan kenderaan ini. Jadi beberapa syarikat telah pun kita bagi lesen, bukannya di seluruh negara. Dia ada lokasi-lokasi khusus di Selangor, di Johor, di Sarawak dan sebagainya. Jadi itu yang kita buat. Nak kita bagi pilihan lebih banyak dan juga mungkin tak perlulah terlalu sesak di satu-satu pusat pemeriksaan kenderaan. Baik, bila ada beberapa syarikat tiada monopoli ni kan, bila ada persaingan, biasanya industri tersebut akan lebih berdaya saing dan akan lebih bagi servis ataupun perkhidmatan yang lebih baik lah. Jadi kita ada cerita sikit pasal, nak minta komen pasal opsi pada pemandu lori dan bas yang akta baru dikatakan nak gantung lesen, tapi sebelum tu kita bagi laluan kepada penaja. Okey, topik panas gila topik panas gila kita malam ni. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita yang bawakan episod khas bersama YB Anthony Lock kita pada malam ni, iaitu GAC Motor. Pada korang yang tak tahu lagi, GAC Motor sekarang baru je keluarkan model baru diorang, iaitu GAC MQ. Kereta ni memang cantik, memang unik gila Ini adalah 5 benda yang saya suka sangat dengan model baru GAC MQ ni. Nombor 1, kereta ni kalau korang tengok daripada lampu belakang dia tu nampak futuristik. Dia ada design quantum light saber tail light Ini memang kalau follow daripada belakang memang curi perhatian orang lah kan. Nombor 2, bahagian depan dia ada wireless fast charging 50 watt Lepas tu aircon controller dia sangat elegan, bersambung pula dengan dia punya bumbung, ada panoramic roof dia. GAC MQ ni juga dia ada adaptive vehicle dynamic control yang boleh bantu kestabilan pemanduan kereta korang lah. Nombor 3 yang bestnya, bahagian seat belakang tu lantai dia rata. Ni boleh maksimumkan keselesaan penumpang dekat bahagian belakang tu. Lepas tu seat bahagian belakang tu recline angle dia boleh adjust. Korang nak tegak mana, nak sandar mana kan, boleh adjust. Ada 2 tahap Nombor 4, daripada segi performance nak tahu juga kereta ni enjin pakai enjin apa. Kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter turbo yang mana dia boleh produce 177 PS horsepower dan 270 Nm of torque. Power dia memang
memang sufficient lah kan untuk korang gunakan untuk everyday. Dan last kali, nombor 5, GAC MQ ni didatangkan dengan ADAS, sistem ADAS level 2, tahap yang tinggi dia punya ciri keselamatan dia, dan dia ada sekali dengan full automatic parking assist. So itu adalah 5 benda yang saya suka sangat dengan GAC MQ ni, selain daripada design dia yang memang dah sedia unik dahsyat. Okey, baik YB. Dikatakan sekarang ada akta baru, undang-undang baru yang menggantung lesen pemandu lori atau bas jika terlibat dalam kemalangan. Bagaimana ia dilaksanakan? Bagaimana memastikan pemandu ni tak menjadi kambing hitam jika kemalangan bukan berpunca daripada dia? Sebab macam kesian YB, kalau katakanlah lesen lori ataupun bas digantung, dia berlaku kemalangan bukan disebabkan dia. Dia pertamanya bukannya akta baru. Kita menggunakan peruntukan undang-undang sedia ada. Dan bukannya digantung lesen, tetapi digantung dia punya lesen PSV. Ataupun GDL. Okay? GDL. Dia ada dua perkara berbeza. Sebab untuk kenderaan perdagangan ini ataupun lori, bas dan sebagainya, ini dipanggil sebagai kenderaan perdagangan, commercial vehicle, yang bawa barang ataupun bawa penumpang. Okay? Dia ada dua jenis lesen. Yang pertamanya, setiap orang mesti ada lesen memandu. Kalau untuk memandu bas umpamanya, selain lesen D, dia mesti ada lesen E. Lesen E untuk membawa bas ataupun lori. Selain lesen memandu, dia ada satu lagi lesen yang dipanggil sebagai lesen kenderaan perdagangan. Untuk bas, dia mesti ada PSV, Passenger Service Vehicle. Okay? Lesen PSV. Untuk barangan pula dipanggil GDL, Goods Driving License. Okay? GDL. Jadi apa yang kita nak laksanakan ialah, katakan sesuatu orang itu, pemandu itu, dia terlibat dalam kemalangan. Ketua pengarah JPJ boleh menggantung bukan lesen memandu dia, tetapi lesen PSV dia ataupun lesen GDL. Itu pun bukan automatik. Bukan semua kemalangan dia terlibat dalam kemalangan terus gantung. Tapi katakan ada kemalangan yang tragik, kemalangan yang melibatkan banyak nyawa manusia, dia akan digantung terlebih dahulu, lesen GDL ataupun lesen PSV dia, sementara dia naik ke mahkamah. Sebab mengapa kita buat begitu? Kalau mana-mana kes kemalangan dia dibawa ke mahkamah, kadang-kadang proses tu mengambil 2-3 tahun. Orang ramai pula mengadu. Dia kata pemandu ini terlibat dalam kemalangan nahas yang melibatkan ramai nyawa manusia, tapi dia tak dikenakan apa-apa tindakan sementara kes mahkamah berjalan. Dia masih boleh memandu. Jadi apa yang kita buat dalam kes-kes yang serius macam ni, kita gantung dulu GDL dia ataupun PSV dia. Itu yang kita laksanakan sekarang. Baik, hope answer the question yang tanya tu kan, pemandu lori, bas kan, bukan pihak JPJ menggantung lesen memandu, tapi dia menggantung GDL untuk PSV dan PSV juga, passenger tapi service memang vehicle. kesan dia tak boleh bawa lah. Tak boleh bawa penumpang dan tak barang. boleh bawa penumpang ataupun barangan. Katakan dia bawa lori, tak boleh bawa lori sementara waktu ni. Kalau dia terlibat dalam mana satu kemalangan yang tragik ataupun kemalangan yang serius, bukan automatik. Okay. Bukan automatik. Ya. Tapi masih lagi boleh memandu kereta. Ya. Sementara kes dibicarakan. Sebab untuk lesen memandu, hanya mahkamah saja boleh ada kuasa untuk menarik dia. Ya, baik. Hope answer the question. Only GDL dengan PSV bukan lesen memandu anda lah kan. Jadi lately dalam 2-3 bulan lepas ni, tiba-tiba website kita orang buat portal pasal automotif, bukan cerita pasal kereta baru keluar, penuh dengan kemalangan. Opsi, lepas tu besoknya ada lagi kan, itu ini. Jadi minta YB komen sikit tentang kemalangan. Mungkin YB ada nak relatekan dengan apakah tanggungjawab ataupun usaha kerajaan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan berat macam ni. Ya, memang kemalangan jalan raya ini antara masalah besar dalam negara kita. Punca kematian yang agak tinggi. Setiap tahun secara puratanya hampir 7,000 orang 7,000 meninggal dunia. Kalau kita lihat statistik memang konsisten lah. 6 hingga 7,000 orang meninggal dunia atas jalan raya, kemalangan jalan raya. Daripada angka tersebut, 2/3 adalah penunggang ataupun pembonceng motosikal. Jadi 2/3 daripada kemalangan maut dalam negara kita ini terlibat ialah motosikal. Jadi memang agenda keselamatan jalan raya ini menjadi satu agenda penting kerajaan untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ini. Memang saya rasa nak mensifatkan kemalangan jalan raya ini agak susah lah. Tetapi kita cuba ialah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, dan yang paling penting mengurangkan jumlah kematian maut. Itu sebabnya kita mengambil pelbagai langkah. Kita tahu bahawa tragedi nahas bas yang melibatkan pelajar-pelajar UPSI baru-baru ini memang menyayat hati ramai yang terkesan, dan juga jangan lupa ada juga kenderaan yang membawa anggota FIU terkorban sebelum tu. Jadi apa yang tindakan kita buat ialah kita lihat balik
beberapa pendekatan dan inisiatif kita. Untuk kenderaan berat, apa yang kita fokus sekarang ini ialah untuk cuba mensyaratkan kenderaan itu tak boleh dibawa dengan laju. Itu sebabnya kita letak speed limiter device. Kita nak syaratkan semua kenderaan berat, baik bas, baik lori, dia tak boleh lebih daripada had laju 90 km/h. Sebab dalam kes UPSI tu, bas itu dianggarkan menurun bukit dengan kadar laju 117 km sejam. Dia jauh lebih daripada 90 km yang sepatutnya dibawa. Jadi itu pertama. Yang keduanya, kita memang sekarang ini melibat gandakan penguasaan terhadap kenderaan berat. Kenderaan berat ini kadang-kadang dia mengundang bahaya. Yang pertamanya, dia punya kenderaan terbesar lah. Atas jalan raya kan, dia lebih besar. Kalau terlibat mana-mana kereta yang dilanggar oleh kenderaan berat itu, memanglah kenderaan kecil itu akan menjadi bangsa lah kan biasanya. Dan yang keduanya, ditambah bahaya pula apabila kenderaan berat itu, terutamanya lori, membawa muatan yang lebih daripada hadnya. Jadi memang sekarang ini kita sedang menguatkuasakan pelbagai langkah untuk memastikan mereka mematuhi had muatan dalam kenderaan mereka. Okey, baik. Harap semua faham bahasa Melayu YB sangat baik. Penguatkuasaan undang-undang ni tadi speed limiter. Ya. Dia speed limiter maksudnya kalau kita setkan benda tu, dia tak boleh bawa lebih daripada dia sebenarnya satu software. Dia akan set dalam dia punya kenderaan tu. Maksudnya lepas certain limit, katakan kita set 90. Dia tak boleh lebih lah. Dia tekan minyak pun tak boleh lebih daripada 90 km. Siapa yang pasang benda tu? Benda itu memang pemilik kenderaan kena pasang. Jadi kita syaratkan mereka. Dia mesti pasang. Memang syarat itu untuk kenderaan-kenderaan baru. Untuk bas dan sebagainya memang tak ada. Tapi pematuhannya agak rendah. Tapi sekarang ini untuk kenderaan-kenderaan lama pun kita minta mereka kena pasang, syaratkan mereka. So mereka kena set up dia punya software tu untuk speed limiter device SLD. Jadi SLD ni kena disahkan lah oleh dia punya pemilik kenderaan dan juga oleh pengeluar kenderaan. Ya. Dan tanpa pengesahan tu dia tak boleh lepas pemeriksaan kenderaan di Puspakom. Ya, okey. Itu yang kita sedang buat. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Kita juga nak lihat bagaimana menggunakan telematics sekarang. Kita tahu bahawa ada syarikat-syarikat pengangkutan yang telah mula mengaplikasikan telematics. Apa itu telematics? Ya? Telematics itu dia ada satu software. Dia akan ada dia punya macam menggunakan telefon pintar dia. Dia punya kamera akan lihat kepada pemandu tu. Itu secara live dia akan balik kepada sistem dia dan sistem telematics itu akan menilai dan mengukur sama ada dia mengantuk atau tidak. Okay? Dia punya pergerakan mata. Adakah dia macam nak tidur? Adakah dia fokus kepada pemanduan? Adakah dia membawa dengan baik, membawa dengan laju dan sebagainya. So telematics itu semua boleh dia control. Tapi bukan semua syarikat buat macam tu. Syarikat besar-besar dia ada sistem macam tu. Tapi yang kita nak tackle ni syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang mungkin dia belum tahu lagi macam mana nak mengaplikasikan teknologi. Jadi kita nak secara beransur-ansur nak memperkenalkan lebih banyak teknologi driven. Dan telematics ini sesuatu yang agak praktikal kepada kenderaan komersial, terutamanya lori ataupun bas. Jadi kita nak kawal supaya mereka patuh kepada peraturan kita. Ada masa yang mencukupi untuk pemandu untuk berehat. Kalau jarak jauh lebih daripada 300 km, mesti ada 2 pemandu. Jadi semua syarat-syarat itu ada, bukan tak ada. Tapi dari segi pematuhan tu sangat-sangat remah. Dan bagaimana kita nak kuat-kuasakan? Takkan anggota JBJ naik setiap bas tengok? Tak mungkin berlaku. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini ialah gunakan AI, gunakan teknologi untuk bantu kita memkuat-kuasakannya. Baik, telematics ini satu cara penggunaan teknologi yang boleh bantu orang ramai lah. Ini ada satu bagi saya direction yang tepat lah kan. Sebenarnya dah ada kereta baru yang memang keluar ada sistem dikatakan telematics. Ada, kan? saya rasa ada. Memang bas pun ada. Tapi kereta biasanya telematics ini dia ada aplikasi dia secara berlainan lah. Tapi telematics saya difahamkan sekarang ini dia boleh semudah dia install dalam phone dia saja. Maka dia buka handphone dia, kamera tunjuk kepada pemandu tu. Dia kena letak handphone kat sini lah. Depan lah. Okay. Macam kita letak di tempat sebelahan dengan steering wheel kita. Dia boleh detect mata mengantuk ke tak lah. Last question berkenaan dengan naik bas mesti pakai seatbelt. Kalau saya yang pergi China, yang naik bas kalau ikut trip ke korang akan rasa annoying. Kalau naik China ni, kalau ada 20-40 tempat duduk ni, satu tak pakai seatbelt, semua bunyi ten kan. So balik Malaysia macam lega kan. Tapi YB boleh terangkan tak betapa crucialnya seatbelt naik bas ni kepada nyawa kita? Sangat-sangat crucial sebab saya rasa semua kajian telah membuktikan kalau berlaku nahas, kalau ada seatbelt tu, mungkin
keberangkarian untuk survive itu lebih tinggi daripada tak pakai seatbelt. Sebab kadang-kala nahas yang melibatkan bas ini, dia mungkin dia terbabas. Kalau terbabas tanpa seatbelt, mungkin orang itu akan melantun. Melantun. Okay? Kalau melantunkan luar, mungkin kan punca kematiannya sebab ada impact. Tapi kalau dia ada seatbelt, maka badan dia masih dikawal dalam kerusi itu dan dia tidak melantun. Dan mungkin keberangkarian untuk hidup itu masih ada. Jadi memang seatbelt itu sangat penting. Ada orang tanya mengapa diperlukan seatbelt. Kita tanya balik, mengapa you bawa kenderaan, you pakai seatbelt? Mengapa kita naik kapal terbang, you pakai seatbelt? Tak komplain pun. Ada tak pernah siapa-siapa orang naik kapal terbang, pakai seatbelt dia komplain? Adalah, bukan tak ada. Tapi sangat-sangat kurang. Tapi benda ni apabila dilaksanakan dalam bas, ada pula macam-macam suara. Adalah pula kecam dan sebagainya. Tapi ini demi kebaikan pengguna dan orang ramai. Jadi sekarang ini memang kita dah mula kuasa. Kita mula dah saman orang yang tak pakai seatbelt. Untuk bas-bas baru yang memang sudah ada seatbelt. Kita tahu memang ada bas lama yang tak ada seatbelt. Itu kita belum lagi kita longgarkan lagi penguasaannya. Tapi untuk bas yang sudah ada seatbelt, dia wajib pakai. Dan kita nak pemandu ingatkan kepada penumpang dia pakai seatbelt sebelum kenderaan bergerak. Jadi wajib. Ya. Pak tu dengan wajib tapi mungkin daripada segi penguatkuasaan tu belum menyeluruh sebab banyak lagi bas-bas yang lama yang tak ada seatbelt dan banyak lagi bas-bas yang ada seatbelt pun tapi tak ada seatbelt reminder. Tak beeping kan. Mungkin selepas ni kena kuat-kuasakan setiap bas kena ada seatbelt dan setiap seat ada seatbelt reminder. Jadi banyak lagi soalan sebenarnya kita nak tanya kepada YB, cuma masa tak mengizinkan dan saya hormati masa beliau. Kita janji dengan dia kita perlukan dia 2 jam, sekarang dah 2 jam 5 minit dia berada dekat studio Nazenco. Sebelum saya lepaskan YB, izinkan saya tanya beberapa lagi soalan rapid fire question. Quiz kan. Apa kereta yang YB pandu sekarang? Volvo model XC90. XC90. Sebab kita baru cerita pasal seatbelt tadi kan. YB tahu kan Volvo dia sengaja tak patternkan seatbelt dia pada tahun 1940-an dah saya 3-point seatbelt sebab dia nak selamatkan nyawa orang ramai kan. Dan tu satu tindakan yang saya respect. Kalau contoh Volvo tak invent cipta seatbelt yang 3 ni, kita hari ni pakai seatbelt macam dalam kapal terbang. Dia tak patternkan supaya semua orang boleh tiru. Dan Volvo adalah orang yang mencipta benda ni. Kereta lain mungkin boleh review sikit kalau tak keberatan lah. Saya tak ada kereta lain sekarang. Dan apa dream car YB? Ferrari, Lambo Urus ke? Kalau saya cakap tak ada, mungkin tak percaya kan. Tak percaya. Mesti childhood mesti ada. Childhood dream ke? Mesti. Childhood dream memang suka lah sports car dan sebagainya. Dulu memang saya suka Alfa Romeo. Ini satu tak semua orang yang suka kereta dingin lah kan. Bukan kereta dingin, dia ada taste. Maksudnya only car guy. Budak kereta yang akan minatkan Alfa ni lah kan. Daripada segi kami berborak pun anda boleh lihat betapa kami cepat mendapat chemistry walaupun beliau dah sudi datang ke office Nazenco yang tak seberapa ni, yang sangat-sangat sederhana. Terima kasih sekali lagi YB Anthony Loh, Menteri Pengangkutan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. So subscribe. Terima kasih YB.